Bismillah. Assalamualaikum. Geng, jumpa lagi kita dalam video kali ni. Hampa dah makan ke tu? Pernah tak kita terfikir macam mana rahsia penyatuan antara roh dan tubuh badan kita ni berfungsi? Hari ni kita nak rungkai kefahaman purba tentang curiga manjing warangka berserta aplikasinya dalam hidup kita. Curiga tu bermaksud keris yang melambangkan roh ilahi atau jiwa suci kita. Manakala warangka tu adalah sarungnya yang merujuk kepada wadah jasad fizikal manusia. Konsep ni menceritakan tentang kesepaduan hakikat roh ilahi ke dalam sangkar jasmani manusia. Ibarat sebilah keris dan sarungnya. Walaupun sarung elok dan terukir, tapi sarung hanyalah bekas yang kosong yang tidak bermakna tanpa bilah keris di dalamnya. Tetapi, apabila bilah keris dimasukkan ke dalam sarung, keduanya saling melengkapi bagi membawa maksud kehidupan. Justru keris warisan inilah yang perlu dijaga dengan sebaiknya, baik bilah keris mahupun sarungnya. Pada suatu hari nanti, keris ini perlu dipulangkan semula kepada empunya, pemilik sejatinya. Sebelum kita pergi lebih dalam, kita kena pasak dulu asas teologi yang kukuh. Kita gunakan konsep sifat 20 untuk membezakan dengan jelas antara pencipta dan ciptaan. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan kesempurnaan mutlak, maha kekal dan tidak berhajat kepada makhluk. Manakala ciptaan, iaitu jasad fizikal ibarat sarung keris tadi, sifatnya rapuh, sementara dan pasti akan binasa. Kita kena jelas batas ni, geng, supaya kita tak terbabas dalam kefahaman. Hakikatnya yang kekal tetap pencipta dan jasad hanyalah alat pinjaman semata-mata. Hal ini boleh juga diibaratkan dengan iman, iaitu hakikat atau bilah keris, dan amal, iaitu syariat atau sarung keris kita. Untuk jadikan ini sebagai cermin muhasabah diri kita hari ini, kami kongsikan 4 kategori keris dan sarung. Keempat-empat keadaan ini melambangkan situasi realiti hidup manusia. Sarung buruk, bilah berkarat. Ini golongan yang paling ramai, geng. Paling tak guna. Sudahlah amalan lahiriahnya hancur dan terabai, hatinya pula penuh dengan karat-karat ego dan dosa. Jasad tak ikut syariat, roh pula gelap gelita. Memang rosak luar dan dalam. Sarung dijaga, bilah berkarat. Ini pun ramai, geng. Golongan tak guna. Sama macam durian mangkak. Luar berduri, elok nampak cantik. Tapi bila kopek, isinya keras kejung. Luarannya nampak warak, amal ibadahnya dijaga rapi, tapi hatinya penuh dengan karat ego dan nafsu. Segala amalannya dibuat semata-mata untuk pujian duniawi, bukan ikhlas untuk pencipta. Sarung buruk bilah dijaga. Ini mustahil, geng. Adakah buah yang berisi elok? Kalau dari kulit pun kita nampak dah buruk, tak logik langsung. Sama juga halnya dengan rohani kita. Takkan mungkin ada jiwa yang benar-benar suci dan bersih, sedangkan jasad fizikalnya bergelumang maksiat dan meninggalkan syariat. Kesucian dalaman pasti akan terpancar pada amalan luaran. Sarung dijaga, bilah dijaga. Ini matlamatnya. Inilah puncak kesepaduan yang kita nak capai. Sarung luaran atau syariatnya diperkemas dengan ketaatan penuh disiplin, manakala bilah dalamannya bersinar terang dengan keikhlasan jiwa yang tulus. Kedua-duanya sejajar memancarkan harmoni antara jasad fizikal dan roh suci. Untuk gilap bilah keris yang berkarat tadi, perlukan disiplin kerohanian yang tinggi. Ego dan nafsu pribadi tu kena kita kalahkan perlahan-lahan, biar jasad dan jiwa kita hanya bergerak semata-mata atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersandarkan pedoman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal bukan untuk habuan pujian, tapi kerana rindu dan patuh pada pemilik sebenar jasad kita. Geng, kita dah patut mula gilap lagi kualiti amalan kita. Carilah tok guru mursyid untuk betul-betul alami perjalanan ni. Ingat, terma yang tertulis kat skrin ni bukan sekadar untuk disuap ke otak, tapi ia adalah peta perjalanan pulang jiwa kita. Alhamdulillah. Syurga ni tinggi, geng. So, selamat mendaki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Di dalam lubuk hati mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi.